Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, Alhamdulillah berjumpa lagi kita kali ni. Jadi macam biasa, kepada kawan-kawan yang baru jumpa channel ni, aku mohon je sebaik korang agar dapat letak button subscribe di bawah agar tidak ketinggalan video-video baru dan juga video lama dalam video ni. So hari ni guys, sebenarnya aku masuk ke sini secara berseorangan. Kalau sebelum ni korang tengok aku dengan ada pasangan lah untuk masuk ke sini. Tapi kali ni guys, apa yang berlaku menurut pembacaan paras air yang aku agak-agak lah, sekarang merupakan paras terbaik lah untuk masuk ke tempat ni. Jadi aku adalah ajak beberapa rakan dari dalam dan luar daerah untuk menyertai aku pada misi kali ni. Namun masing-masing ada urusan yang lebih penting untuk diselesaikan dahulu. Jadi aku tak kisah pun kerana apa, dah gigil guys. Jadi bila dah gigil, nak tak nak, aku masuk jugalah seorang-seorang. Tapi hari ni saya santai je. Aku bawa satu set bottom, memang untuk layan bottom lah. Aku guna umpan cacing dan juga biji sawit. Dan satu set baitcaster. Untuk casting sekiranya ada serangan-serangan yang tak diduga daripada ikan-ikan predator. Jadi guys, apa pun aku sentiasa mendoakan agar korang semua terus dilimpahi segala rahmat, kebaikan dan kesihatan serta kegembiraan di samping ahli keluarga dan juga kenalan semua, insya-Allah. Jadi apa yang penting sekarang ni guys, jom kita layan. Sebab untuk pot ni, macam mana yang korang tengok video-video sebelum ni, memang tempat ni sebenarnya agak mencabar lah. Sebenarnya bukan setakat agak mencabar, sangat mencabar stamina. Namun bukanlah ianya mencabar diri untuk masuk keseorangan di sini, tidak. Ianya hanya sekadar hobi. Dan insya-Allah lah, kita berdoa agar segalanya semua baik-baik aja. Okey guys, jom kita layan sampai habis, insya-Allah. Hari ni aku santai-santai layan bottom sambil-sambil casting, insya-Allah. Jom kita tengok. Aku yakin guys, insya-Allah pasti ada sesuatu yang menarik untuk tontonan kita semua kali ni. Okey, jom. Penat dah. Setengah jam aku berjalan. Lebih kurang anggaran dalam 20 minit hingga setengah jam lagi lah untuk sampai ke spot sasaran, insya-Allah. Nak meredah. Okey, jom. Tenggelam dah. Pot ni minggu lepas ada 2 orang geng pancing kita sesat. Aku ada update kat FB, korang boleh tengok kat sana. Tapi kali ni datang seorang bukan sebab nak cari pasal, cuma nak tenangkan kepala sambil layan casting. Macam biasa geng, sebelum masuk hutan, aku akan pastikan semuanya cukup. Makanan dan air secukup rasa. Parang, lighter, headlamp dan gewang favourite wajib ada dalam beg. Kat sini, kalau tak cukup peralatan, memang susah nak keluar balik. Nak masuk pun bukannya senang macam korang tengok tadi. Selut tebal, jalan licin, nyamuk pun ramai. Tapi itulah yang buat tempat ni special. Bila dah jauh ke dalam, baru rasa suasana sepenuhnya tu. Sampai pot ni memang terus lega. Air cantik, memang pot idaman. Kalau ada rezeki, harap-harap separau keluar menyambar. Kadang-kadang best juga turun seorang ni. Tak payah kejar masa, tak banyak cakap, cuma aku, alam dan air sungai yang tenang. Nampaknya ikan-ikan ni tak sudi nak jamak umpan cacing yang aku sajikan. Apa lagi guys, jom kita pindah ke depan sikit. Harap-harap adalah ikan-ikan yang sudi untuk masuk ke dalam video ni sebagai tontonan kita semua. Jom kita layan.
apa-apa hal, kita pasang dulu umpan cacing kita. Dan kita pasang, kita tengok apa sambutannya dekat tempat ni pula. Ada ke tidak? Ya. Strike. Strike. Alhamdulillah. Sebarau guys. Alhamdulillah. Oh lah sikit sangat. Saiz lauk. Alhamdulillah. Saiz lauk guys. Alhamdulillah. Saiz lauk. Strike pertama. Mari. Alhamdulillah. Saya 400 gram ni macam ni. Memang sedap. Darah. Kejap. Alhamdulillah. Jom kita tengok ada lagi tak. Aku rendam dulu kat sini. Strike. Strike. Alah. Dia masuk lubang kayu. Jangan turun. Aku pam. Dia keluar. Alhamdulillah. Ada saiz. Ada saiz. Ada saiz ya. Alhamdulillah. Padu.
Alhamdulillah rezeki. Nak timbang guys? Timbang Jom. Sekilo ada ni. Sekejap Sekejap. Kena nak timbang tak? Penonton nak tengok ni. Sekejap Okey, dapat. Alright. Okey. Kilogram. Cuba 1.2 kan. Okey 1.2 alhamdulillah. Kejap. Memang saiz padu untuk lauk cakap lu. Alhamdulillah rezeki. Sekejap. Okey. Padu dia kena pergi. Alhamdulillah. Okey. Jom guys kita tengok lagi. Aku gunakan ni. Cilok. Kaniche Nix. Kod warna dia amoy ni. Aku tak faham kenapa dia warnakan dinamakan kod warna sebagai amoy. Hook prototype by KN juga. Hook dia memang tajam, halus dan kuat. Setakat ni alhamdulillah lah, dia belum terbuka lagi dengan sebarau saiz yang kurang mendapat jangkaan daripada kita, yang tidak terjangka lah senang kata. Jom kita tengok lagi, ada lagi tak? Bismillahirrahmanirrahim. Walau trip kali ni aku turun seorang, tapi pengalaman dia memang lain macam. Bila kau duduk tengah hutan, jauh dari bunyi kereta, jauh dari orang, baru kau rasa nikmat tenang tu datang dengan sendiri. Dalam sini, kau dengar bunyi air, bunyi hutan, bunyi alam. Semua tu buat kau rasa hidup ni sebenarnya simple je. Tak perlu banyak benda untuk rasa bahagia. Kadang-kadang kita ni terlalu sibuk kejar dunia, sampai lupa nak hargai masa untuk diri sendiri. Trip macam ni mengajar aku satu benda. Bukan semua perjalanan perlu ramai orang. Ada masanya kita kena pergi seorang supaya kita boleh dengar balik suara hati sendiri. Boleh fikir apa yang kita dah buat dan apa yang patut kita ubah. Tenang bukan datang bila tempat tu sunyi, tapi bila hati kita sendiri dah mula reda dengan apa yang terjadi. Jadi kalau korang rasa penat, rasa serabut, cuba berhenti sekejap. Pergi tempat yang kau boleh dengar bunyi alam. Kadang-kadang tenang tu bukannya jauh, cuma kita je yang tak pernah cari. Aku ucapkan ribuan terima kasih atas tontonan korang semua dan insya-Allah kita akan berjumpa lagi pada sesi pancingan yang akan datang. Apapun aku terus mendoakan agar semuanya baik-baik aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sayang untuk semua.